12. Esok 17 Disember 2012 genap setahun saya turunkan bendera Najib tahun lalu. Kali ini sumpahnya bukan lagi setakat turunkan bendera ke, turunkan gambar ke, turunkan apa. Kita akan pastikan Najib Tun Razak, Perdana Menteri paling celaka dalam sejarah negara ini. Itu sumpah mahasiswa hari ini. Tidak ada dolak-dalik. Jujur, terus terang, memang hari ini saya hasut rakyat, hasut rakan-rakan mahasiswa, hasut rakan-rakan anak muda lawan kerajaan yang zalim selama 55 tahun. Negara kita layak untuk terima nasib yang lebih baik. Perjuangan hari ini bukan untuk hari ini. Perjuangan hari ini bukan untuk semalam. Saya berhutang contohnya dengan PTPTN 32,000. Umur baru 23, tak ada kerja dah tanggung hutang. Saya kena bayar atau tidak? Kena. Tak apa. Tapi adik-adik saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, tidak boleh bagi saya benarkan mereka ini terima nasib yang sama macam saya hari ini. Kita tak buat semua ini untuk hari ini. Kita tak buat semua ini untuk hari semalam. Kita bukan nak balas dendam sebab kita tak nak bayar hutang atau segalanya. Kita buat supaya di masa hadapan anak-anak cucu-cucu kita dapat nasib yang lebih baik daripada kita hari ini. Pendidikan itu hak semua rakyat. Pendidikan itu tidak seharusnya jadi bahan dagangan. Ini bukan ayam dan sayur. Ini pendidikan ilmu yang martabatnya tinggi. Tidak layak diletak nilai walau 1 sen pun kehadap ilmu. Ilmu itu tinggi nilainya untuk diperdagangkan. Sebab itu kita ambil prinsip berjuang untuk dapatkan pendidikan yang berkualiti untuk semua rakyat secara percuma. Dan sebab itu juga kita berjuang sama seperti 17 Disember 2011, kita berjuang supaya kebebasan akademik dipulangkan kepada universiti. Dr. Muhaimin Sulam ada di sini hari ini, bekas pensyarah UPSI universiti saya sendiri. Kita tanya beliau sendiri, macam mana universiti hari ini diurus takbir, macam mana universiti hari ini dilayan segitu rupa. Pensyarah Profesor Aziz Bari masih ingat, digantung daripada UIA hanya semata-mata sebab beliau mempunyai pendapat sendiri melalui perlembagaan negara. Itu pun kena gantung. Nampak bagaimana ilmu tidak pernah dihormati, tidak diberi ruang bagi anak-anak kita untuk membincangkan ilmu pengetahuan. Makanya lahirlah golongan-golongan generasi yang hanya akan tunduk patuh kepada kerajaan. Itu cita-cita jahat kerajaan UMNO Barisan Nasional sebenarnya. Ikat anak-anak kita, jangan jadi orang yang berguna. Dan sistem pendidikan kita hari ini akhirnya hanya akan melahirkan golongan yang boleh kita gelar sebagai robot. Saya tak mahu kita semua ini benarkan perkara ini berlaku. Rakyat dan anak-anak kita mampu terima pendidikan percuma dan berkualiti. Rakyat dan anak-anak kita boleh jadi insan yang berguna kepada negara. InsyaAllah 12 Januari seperti yang kami katakan tadi, sumpahnya mahasiswa dan anak muda jadi barisan hadapan. Itu janji kami. Jumpa nanti 12 Januari 2013 hari Sabtu di Bandaraya Kuala Lumpur. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.